Welcome back to channel Ideally. Baik, dekat depan aku ni ada Toyota Supra MK5 di mana hari ni dia nak buat horn. Bagi owner-owner Supra mesti korang tahu kelemahan yang paling majority lah antaranya horn. Horn Toyota Supra ni memang sangat-sangat slow, macam ponen dan mabuk. So hari ni owner request kita nak tukar horn untuk dia, Ella horn. Ini original daripada Ella original Malaysia. So dalam ni ada 2 biji ketul, 2 biji horn. Yang ni kita akan upgrade dekat Toyota Supra ni, di mana horn dia terletak pada satu ni saja. Bahagian ni saja horn dia terletak. Jadi apa kita kena buat? Kena buka bumper, tarik bateri, tarik sensor, baru kita boleh dapatkan horn dan kita akan modify di tengah-tengah logo dia. Okay? Stay tune. Subscribe dulu geng. Seperti mana dalam ni kita tengok, diorang yang sediakan relay. Ini ada relay horn dia. Oh, relay ada 2 kat sini ada 1. Mungkin spare kot. Oh, okey. Ni relay horn dia. Ini bentuk horn dia. Okey. Horn Supra ni dia soket tau. Dia soket. Dia duduk kat lampu depan ni. Apalah ni. Apa-apa. Okey, jom. Kita buat kerja dulu. Baik, untuk Supra ni punya proses. Yang pertama sebelum kita nak buka bumper depan, kita nak buka sensor dia, kita kena lepaskan bateri dulu. Tapi sebelum kita nak lepaskan bateri, kita kena reversekan sikit lah Supra ni supaya ada ruang kat depan tu. Sebab kita nak buka bumper kan, kena ada ruang sikit. Benda paling leceh Supra. Tapi nak tak nak aku kena buat juga. Follow ko. Okay, kita dah reverse sikit. Dapat net. Owner pun request nak tukar damper sebab kadang-kadang damper ni dia gas ni macam dah kurang, terempap juga. Jadi bahaya. Aku pun takut juga bonet ni. So kena jaga-jaga juga. Yang penting kita selamatkan bonet ni dulu, kelapik ni, supaya dia tak lock. Sebab bila kita tarik bateri lagi, power dah tak ada sebab dia semua auto. Dia bukan ada kabel apa macam kita lama. Semua auto. Tekan button, bonet buka. Memang kena lapik benda ni. Kalau bonet jatuh, at least tak ada lock. Kalau tak susah nak buka balik. Okay, kita kena keluarkan ni dulu. Buat penat je aku bawa datang ni. Nak congkir benda tu keluar. Kau nampak tu? Bateri dia. Okay, so benda ni kita dah tarik keluar. So kita kena tarik negatif. Tarik keluar lu. Macam biasa lah. Settle, kita tarik. Tak, sini. So ni kebiakan. Kalau nak jatuh pun, at least bermaruah lah jatuh dia. At least kita dah lapik. Okay. So ini dah settle. Target depan tak. Kita nak buat buka bumper. Sebab Supra ni satu je masalah dia. Kalau tak tarik sensor, boleh jadi disangkut dengan airbag. Airbag meletup ke apa kita tak tahu. Tarik bateri dulu, matikan semua sistem. Sensor ni. Cabut dulu, baru bumper ni boleh tarik ke semua. Dah cabut geng, bumper dah cabut. Yes. Tuh, sensor semua dah cabut. Tu. Horn dia. Satu je memang bunyi dia macam pondan dia. Super macam pondan. Nak aku tekan tak? Ya, aku try. Kita perlu buat tarik soket tu dulu. Dia horn dia memang satu je. Sekejap lagi kita kena modify. Yang ni kita kena keluarkan. Mungkin 12 ataupun 14. Keluarkan satu horn. Lepas tu kita akan tarik wire, modify, kita akan letak kat sini. Belakang ni. Ada skru satu kat sini. So 2 horn Ella yang kita akan letak belakang logo Toyota ni. Ni kita dah test untuk 1 biji horn, tu belum 2 biji horn lagi. Sekarang kita test jap. Bang, tekan horn jap. Ush, nampak ni.
Pekak telinga geng. Pekak telinga. Ni baru satu, belum dua lagi. When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. Walking through all the dust, memories and frame a past we simply let fade. Baik geng, settle Horn Hella untuk Toyota Supra ni. Macam korang tengok ni dua ni dia bunyi satu pun dah padu, dua macam dengan setan bunyi dia. Sekejap aku try untuk korang. Sekejap Okay geng, thank you for watching untuk video kali ni Toyota Supra, di mana masalah Supra memang selalu pasal horn. Jadi sekarang ni kita dah buat sebiji Toyota Supra bagi owner Supra Malaysia. Nak tukar horn, kontak nombor kat description bawah. Kedai aku dekat Bandar Sunway. Papa halo. Ciao.